toilet, tempat mandi besar, nice. Ni ruang leka dia. Dalam ni pun sejuk. Pada blinking. Sekarang proyektor.
kita terziarah makcik lah yang diduga dengan sakit kanser yang dah agak teruk jugalah. Katanya dah tak dapat diselamatkan. Ini hospital USM. USM. InsyaAllah. 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 Orang melawat orang sakit, dia memekak pula. Ya Allah. Dia yang besar dia dekat pulau kan. Pulau kan. Ni dia punya perbatasan. Kanser pun perempuan je. Wanita je. Oh, lama tak duduk. Test rim Malaysia. Test rim Malaysia. Kepala batas. Gas. Macam biasa. Okey. Macam biasa. Bawah ni ais sejuk. Ya, masih sejuk. Alamak. TV. Ya Allah. Wei, Syah. Tempat Islam dia bersih. Yang saya pergi tengok dulu ya. BKC. Boleh tengok Syah tu yang sudah. Boleh? Tengok eponya. Hai ya Allah, itu kerja dia. Ni view dia daripada hotel. Kita dapat bahagian bilik belah sini lah, hadap jalan raya besar. Ni sekolah ke apa tak sure. Okay, zoom sikit.
Oh, dia berhadapan dengan motor Rafiq. Peliknya peliknya Mi 15T Pro ni kan, dia bila kita ni zoom ni 3.6 tau. 3.6 dia still pakai, I think, lens yang bukan telefoto punya. Okay, so dia daripada segi ni tengok dia gerak tu okey kan, tapi dia tak jelas kan, dia macam kabur-kabur sikit. Tapi bila kita pakai lens 5, kita dah masuk 5 kan, dia dah switch kepada maybe telefoto. Tengok gambar dia memang sangat, ni 5x 5.2 lah, kira 5 lah. Okay, tengok jelas sampai all the way to 15x pun jelas. Lagi jelas daripada 3x tadi. Itulah agak pelik tu. Okay, right, stay back. Sambung balik. Bilik kedua sama juga. Kuat yang tolak Sama je. Okay. Alam saya bercampur. Inilah pekerjaan dia. Tiba-tiba tahu-tahu dah naik atas ni. So this is a bilik lagi satu. Aisyah. Gaya tidur. Tujuh pagi. Berapa? 7 pagi. Hotel Sri Malaysia Kepala Batas level 6. Sebelum ni kita duduk dekat level 5, level 5. Level 3. Hari ni kita dekat apa? Untuk 3 hari 2 malam ni kita dekat level 6 pula. Sebab yang sehari awal tu, yang hari Khamis tu, sebab bilik yang kita orang datang sehari awal lah. Okay, kita tengok ni 3.8 3.3 zoom. 4.2 zoom, 4.5, 5.0. Okay, masuk je 5.0 terus clear. Nampak? So baru dia kick in with the
with the telephoto 5x telephoto. Oh, nampak 5x ni still crisp kan. Oh, ni sekolah apa? Sikit lagi, all the way to 15 dia agak ya macam rumah warden je, langsir style macam ni. 2x 0.6 all the way to 3, 4, 6, 7, 12, 15. Ni memang data ni ya. Data apa? Data scripts lah dia punya display. Tengok sana apa yang nampak. Stack pada ujung sini. Sana pulau lah kot kan. Ni 11x. Jauh eh. Ini 15x pun kita rasa dah dahsyat kan. Apatah lagi phone yang lebih flagship lah daripada ni. Ni zoom mesti lagi power. Ni 9x. 7 pagi. Oh, ada kawasan bendang juga. Ni 15x dia memang dah agak struggle sikit. Noise sudah banyak lah. Tapi this is from really jauh gila weh. Kalau kat sini kau tak nampak pun dengan naked eyes. Tu kat sini kau boleh nampak kereta tu weh. On the apa? On the side of the road. Okay juga 15x ni. Ada noise tapi okay lah. Still okay. Sebab kalau daripada ni memang tak nampak apa-apa. Ni 0.6. Nampak kereta motor. Syak. Kena ada stand lah baru sedap sikit. Stand ada tapi tak bawa balik. Dia tolak daripada ujung tadi. Dia nak letak kat sini, kat laptop.
Betul lah, ada pelujung tadi. Nak letak kat sini, kat laptop. Ya Allah, jangan lagi Hamzah. Oh ya Allah. Ayah. Oh. So bye-bye. Hidup. Fries dia shaker fries. Ada hot and spicy dengan super. Goreng tu macam cheese sikit. Spicy dia pedas. Coba air tak air. Ni. Ayam, lembu, kambing. Kambing. Pat keropok. Nak yang mana? Kambing. Lembu. Panas lah macam. Macam panas. Ini mustard. So bye-bye. Jadi kita dah pergi ekor. PPD seberang Raya Utara. Ada kertas. PPD kat sini. Kedai Eko. Eko dekat sini. Oh, kakao. Bites. Ini apa? Ni yang cheesy apa tu? Cheesy apa? Tak ingat lah. Cheesy chicken, streaky beef, pat keropok. Dia rasanya streaky beef. Pat keropok, streaky beef, cheesy chicken. Nak pat keropok ni streaky beef. Nak apa? Jangan. Nak makan mana dulu? Mana tu RM3 boleh? Boleh. Sudah kan? Baloi lah untuk RM3. Rotinya besar. Bisa lah kan? Dia order. Belum balik. Kalau makan panas mesti dia punya liat lagi. Sos hijau. Pedas hijau ni. Kita makan yang ni pula. Ya.
Ni sticky beef. InsyaAllah dalam dia apa? Banyak juga. Oh, semua dia letak sos hijau lah. Try sticky beef ya. Betul lah, sticky beef. Ya Allah, bukan dua tangan ni. Sticky beef. Okay, daun. Penuh tak? Okay, next on to apa? Pat Krapau. Tiga ni, berapa tiga ni? Oh ni dia macam Pat Krapau. Kuat rempah dia. Caramelize onion. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sedap. Krapau ni rasa jugalah rempah dia kan. Cheesy tu, cheesy chicken tu macam biasa-biasa kan. Macam original juga. Just letak cheese. Maybe sebab ayam tu ya. Kurang kan. Biasanya tak boleh ayam kot depan dia. Yang ni sedap kan. Apa ni? Sticky beef. Ini Pat Krapau. Okay lah kan, harga dia. Saya. Siapa marah? Siapa buat? Habis buat? Boy. Dia buat ah? Oh, ngadu. Dia buat ah? Noksian kat dia. Syah, Syah, mai. No. Jangan. No. Andai. Kulit kering. Sejuk aircon. Siapa dapat RM5 tadi? Oh, dia tak nak handphone dah lah. Dia tak mahu handphone macam tu. Tak nak handphone pun. No handphone ya. No handphone ya. Dah. Baik. Kamu tak nampak orang jual macam motor macam tu? Dulu dia pernah masuk lorong mama. Pernah Saya nak apa dah orang India tu tak mampu kau. India Muslim. Kamu tak masuk. Kerak juga lagi hospital ni ya. Abah semput. Semput bila tengah raya ya. Makan pulut belum lampau.
sangat kedai kau ni. Super baik nak. Kita dah beli kedai krip tadi. Tak bisa buat ya. Yo. Yo. Bukaan kedai. British. Ayah masuk tepi ni boleh. Memang tunjuk tepi. Oh. Maisara Ibrahim. Baik, lepas dah kencing masa lega tu cakap ayah nanti nak beli senang tak? Cuba fikir terkencing lah terkencing lah. Ni lah rumah kerajaannya saya cakap ni. Banyak. Dia sayang. Kuih ni. Haa. Hello? Aku betul-betul sampai kat kedai krip ni. Aku mana ada beli banyak. Macam mana nak vendor? Oh, hari ni tak siapa vendor. Oh, aku ni. Yang, rata tempat Abah. Ni parking kat tempat Abah. Sebab apa? Masuk tempat Abah. Yo. Boleh ke? Abah nak balik hotel balik. Abah nak balik hotel. So, kau naik dengan kita? Tak lah. Diorang dah naik dengan Abah dah. Dia suruh kita belikan je. Oh. Abah? Krip 2 boleh beli? Wah, ni tak vendor. Okay. Yo, okay. Belikan durian krip 2 hari ni tak payah siapa vendor. Kawan dia tu. Buah pala, I think sedap lah. RM4 okey lah. Umi ada. Nanti nak mandi makan dulu. Lagi dah kotor baju. Tu mandi. Dumpling. Kita ada beli dumpling frozen ke? Tak ada? Tak ada. Dia tak jual frozen, tak nampak pun. Ada. Dekat Palmyra tak ada kan? Kat Palmyra tak ada. Dia tak pedas kan? Dumpling tu kan? Oh. Saya nak apa? Boleh kot. Nah. Tofu organik. Sebab dia tak pedas kan? Tofu fan ni berapa ringgit? 7. 6. Ringgit. Kena bawa dia punya kuah tu. Tapi tak bawa kuah sedap. Gila krip orang lama RM11. Try tu. So special. Macam kaya je. Try lah.
Macam mana sudah? Sudah macam ada macam kopi-kopi sikit. Lebih kurang. Jadi kita try lain pula. Okay, nak kita nak test pula. Ni bukan test lah, sebab sebelum ni kalau pergi Gida Creek pun akan beli yang ni lah. Kita test lah. Test untuk kali yang beberapa kali lah kan. Ayam Korea cheese ni. Harga maintain, tapi kita tengok portion dia. Ni pun wife aku dah makan dah sini. Dalam seketul lah tu, 2 ketul. Banyak macam ni RM12. Puas hati. Kan? So yang ni aku rasa aku tak payah review, sebab bagi aku dia in terms of portion dia pun memang banyak. Tak payah pakai ni kot. Okay. Hop. Sedap. By the way, makanan macam ni sos-sos je ni, dia ada banyak kandungan maltodextrin ni kan. Sebenarnya tak elok untuk apa, untuk kesihatan lah kan. Sekala tu lah nak makan juga kan, cuma jangan amalkan selalu. Okay, sedap. Okay, dan kita dah beli kek tapak kuda. Actually semua makanan ni wife aku yang pilih. So kalau apa, biasanya sedap lah. Sebab aku pun tak tahu mana yang sedap kan. Biasa wife aku je yang tahu. Ni hazelnut crunchy. Yang ni nak bagi mak, ni nak bagi adik perempuan. Burger goreng pasar malam Sabtu, kepala batas, Tabak Pulau Pinang. Ya. Oh, tebal juga. Tebal juga. Si dalam RM7-8. Kasih aku macam. Bosan. Nak. Baiklah. Okay. Siapa Bu Amsyah? Siapa Bu Amsyah? Ayolah saya. Go wash hand. Go wash hand. Start. Ada sebuah kompetisi tu dia nak bazar yang pada MPL dia. Go wash hand. Nak dengar si Farid dengar. Oh.
Kau nak bagi sama orang beli tu. Tapi kami dua orang ni. Ha? Tapi di mana? Kami dua orang. Ini dah beli depan ni. Pokok dah buka dah pokok. Pokok lagi. Pokok lah tu yang. Keluar, keluar tu belakang. Situ lah. Undur. Dulu? Kita keluar. Belakang lah kan? Mak kahwin tu kita keluar belakang. Kita keluar lagi. Jangan masuk ni lah. Oh. Kita nak keluar jalan kok kepala batas. Kita tunggu Abah lah. Saya macam ni. Abah masuk dalam kan? Dah. Ada tu duduk belakang kau. Undur ribas lagi. Tunggu Abah. Ada dia ikut lah. Saja nak tunjuk lah. Dah jadi anak menantu. Ini kalau dia on hibah tu. Itu ajar dengan dia lah. Cuma takut mudia hari lah kan. Sebab beli sebelum kahwin. Maknanya bukan sepecah. Mulut. Alright eh. We'll try. Ada omelette. Delima cafe. Kuciau. Sambal. Lemak kuning. From the Kedah. Telur from Perak, Ipoh. Ikan bilis from Lumut. Kacang from Lembu. Lemak from Kedah. Tiny big butter. Dia tak boleh pegang dua kali. Sebab dia ada handle buat lori nasi ni. Dua usung malam tak larat. Tak kentut musuh orang tu ada. Dia tak boleh masuk WhatsApp saja. Tapi aku dah masuk. Di kampung ni lah, sejak dulu ni. Lepas tu, dia nak jemput lori, kena sepasang. Jap. Aku tengok beg kau. Tak kau. Dia dah buat macam ni. Bapa ataupun wakil anak sulung kan, nak buat kan, asalkan Yang dua tak boleh tekan. Yang tekan dua sana. Pun tak boleh tekan. Check out. Kau macam kau. Dekat arena Semanggol. Dah. Oh, ada Ramli. Dah setengah jam dah shoot ni. Tadi my wife pergi toilet. And then beli makanan. Now aku pula nak pergi toilet. Semua ramai gila weh. Toilet surround. Season. Ceria.
Ni tak pernah berhenti. Merah. Dalam instant noodle. RM20 mah. Dalam Homeboy. Very fresh. Apaan? Ada som. Darah Belas lelaki. Sudah. Apa Allah. Hidup ini mesti ada wawan sam. Pak Maun. Depot station. Oh, syarat nasi goreng. Goreng lah. Dah buka belum? Tu? Ha? Bang ada bang ni? Goreng-goreng ada bang? Goreng-goreng. Oh, nasi goreng ah. Nasi goreng, saya nak nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung eh. Nasi goreng kampung satu bang? Makan ni? Makan. Dengan nasi goreng paprik lah. Paprik tu bagi pedas boleh? Boleh eh. Wow. Baru tahu ada tempat sini. Baru buka ke bang? Ke dah lama? Lama. Oh ya ke? Lama tak main sini. Yalah. Baru menjelang semua. Ya apa? Saya nak air Lecikang. Ais cincau. Cincau. Tengok-tengok nasi goreng biasa RM3. air leci ya. Naik cik. Air leci sejuk. Sejuk. Bang? Nasi goreng kampung. Dah. Tak. Goreng paprik. Masya. Masya. Mak ni aja memang kata-kata tanam tinggi juga ya. Depot. Dia tak ada ramai sangat. Tapi okey lah tempat ni. Si lemak. Ada stage.
Wan Sam. Oh. Sebelah hotel. Sungai Timur. Je. Grand Sabah.